Okey, jadi bagi saya nombor satu yang kalau paling penting, kalau HR, mindset dulu. Nombor dua, katalah ranking, dua je. Okey. Paling penting, saya nak orang HR ni nombor satu, dia kena mahir undang-undang kerja. Okey, faham. Tadi yang lebih Faham. mindset, tapi ini Betul? berkaitan dengan apa ni, dengan functional competency. Saya nak dia mahir undang-undang kerja, sebab bila HR dia mahir undang-undang kerja, Faham? dia akan jadi lebih confident Faham? untuk nak berhadapan dengan top management, Faham? ataupun lebih confident untuk nak berhadapan dengan staff, supaya dia tidak, sebab staff sekarang ni boleh dengan TikTok, normal consultant kan. Betul. Kalau dia salah cakap, nanti dia malu. Betul. Sebab staff kata, saya dengar TikTok tu cakap macam ni, dan dia tak ada hujah. Betul. Jadi itulah senang cerita. Betul. Sebab zaman sekarang ni rujukan semua hujung jari, macam Coach bagi tahu. So kadang-kadang bukan saya nak mempertikaikan, tidak. Cuma bak kata orang-orang lama-lama baru setahun jagung dah nak bagi nasihat kepada orang. Dia ibaratnya macam kena makan garam dululah baru kita bercakap. Betul tak Coach? Macam tu. Betul.